Sebab saya nak mencari tentang hari tu bila kami datang, tiba-tiba ada perasan bahagian ni bahawa Raja Melewar naik tahun 1773 ketika Johor sedang sibuk untuk macam mana ni, busy defending, untuk menahan daripada serangan Aceh dan Bugis. Sekarang ni cuma saya terfikir apa ya, tahun 1773 ni adalah zaman di mana Empire Johor Riau Lingga telah mula diperintah oleh raja-raja berketurunan bendahara, keturunan bendahara Habib Sarjana, iaitu selepas Sultan Mahmud Makit di Julang meninggal dunia dan zuriat Melaka di Johor habis tamat, maka bendahara naik. Bendahara ini daripada keturunan bendahara Melaka dan seorang Syed Idrus daripada Aceh. Jadi mereka naik menjadi raja, dan kemudian sejurus sebelum zaman ini ya, dalam tahun 1740-an gitu, 1730-an 40-an, muncul Daing 5 bersaudara datang ke Semenanjung Tanah Melayu, lalu terlibat dalam berbagai peperangan dan aturan sosiopolitik di kawasan ini. Dan selepas mereka berperang dengan Raja Siak, ceritanya panjang, Raja kecil daripada Siak, yang mana Raja kecil yang mengaku sebagai anak Sultan Mahmud, lalu cuba menuntut tahta dan menyerang Johor, maka Daing 5 bersaudara menolong. Sejak itu maka raja-raja Bugis mendapat kedudukan dalam Empire Johor Riau. Jadi bila raja-raja Bugis ni mendapat kedudukan sebagai kuasa nombor 2 memegang jawatan Jam Tuan Riau, saya pelik bila di sini disebut bahawa Johor diserang oleh Aceh dan Bugis. Kenapa Aceh dan Bugis? Sebab pada saya tak pelik, kerana saya tahu ada satu cerita rahsia berkaitan bagaimana rapatnya kerabat diraja Aceh dengan Bugis. Seolah-olah di sini ada satu petunjuk bahawa serangan daripada Aceh dan Bugis ini memberi ruang kepada Raja Melewar untuk naik sebagai raja di kawasan Negeri Sembilan yang telah bebas daripada pengaruh Johor. Jadi ada orang menyebut saya Raja Melewar ni bukan setakat Wagaduh, dia ada kena-mena juga dengan Aceh, ada kena-mena juga dengan Bugis. Mungkin mereka semua ni ada kerjasama untuk menaikkan jurat dan bersitu sebagai seorang raja di sini, kita tak tahu. Jadi sekarang mari kita naik tengok makam pula. Boleh?